Okay. Saya ditanya hebat oleh New Diamond kita, Cikgu Nurul Ziha dan kita semua di bawah naungan teras network iaitu Double Diamond ada Zainab dan Arwah Hadia. Okey. So bermulanya cerita. Saya slide dapat keluar. Okey. Buat benda lama tuan-tuan sebabkan masalah kesihatan. Saya ada masalah bloated, kencing manis, GERD, gastrik, semua dan seangkatan dengan yang bermula daripada perut. So berat sebelum orang kata masa anak seorang 45 kilo masa tu tahun 2008 dan berakhir dengan 2020 berat saya 60 kilo. Okay, lepas beranak pun naik 60 kilo juga. Okey, kalau boleh tengok kat sini dia tak ada besar. Nampak? Okey. So ni masa saya mula-mula jumpa dengan Gwen, saya berhati je status WhatsApp kan. Kan kita ni orang Gwen memang nak kena update selalu kan. So saya berhati dari jauh, apa yang Cikgu Ziha buat. Betul ke boleh turun? Betul ke kencing manis ni boleh turun? Saya punya kerisauan tu, saya pergi tengok sepupu saudara kena potong kaki disebabkan kencing manis, tapi umur dia dah dekat 70. So saya takut floor tu semua kencing manis. Yang paling muda sekali umur dia 26 yang kena potong ibu jari. Saya detect kencing manis tahun lepas bulan puasa 2024 dengan bacaan masa bulan puasa 14, buka puasa lepas 2 jam buka puasa 20 bacaan saya. Lepas tu esoknya saya pergi jumpa doktor, buat HbA1c. Pagi tu pun doktor check 10. Lepas 3 hari result saya 13 untuk kencing manis. Kolesterol semua okey, tapi kencing manis saya memang tinggi. Dan on the spot doktor cakap 2 pagi 2 malam saya start dengan metformin. So hampir setahun saya duduk makan ubat, saya kata sampai bila? Muka pun dah muka makcik-makcik kantin kan. Macam kalau tengok kat sini, kenapa saya letak gambar ni, masuk MRT pun orang dah tak ada nak ni memang makan. Kita memang jauh daripada pasar seni ke Kajang, kita ambil keluar duduk je lah. Tapi kadang fikir kalau orang sama bagi tempat duduk, akak ni dah setahun tak beranak-beranak kan? Ke dah keluar ke beranak lagi kat mengandung lagi kan? So dari situ saya rasa keyakinan diri saya tu down. Saya rasa macam kan lelaki aku cek lain lah. Itu perempuan anak ramai. Sedih kan? Dulu kecil tiba jadi makcik kantin tak nak kan? Lepas tu tengok Cikgu Ziha punya status, saya pun memberanikan diri tanya. Dengar Cikgu Nam, tak apa tu, nanti saya buat sendiri. Buatlah telur, buat dari telur 2 minggu tak boleh tahan. Datang craving, ui dia berpuaka 2 kali kata, 3 kali kata. Nasi berpok tu saya boleh habis. Bodoh cili api. Makan ketelan kan? Okay. Lepas tu bila dah tengok orang kena potong kaki, tengok umur 20 kena macam tu. Mak saya, arwah mak saya ada kanser, cervix cancer. Ayah saya kencing manis dengan kanser hati. So dua-dua kanser, semua dua-dua dah tak ada. Umur dia orang pergi, seorang 47 tahun, seorang 59 tahun. So muda, saya anak tunggal. So saya tengok nasib anak saya, macam mana kalau saya ni dah 47, mak saya 47 dah meninggal kan. Saya sekarang kerja sendiri. Jadi bila makin dekat dengan umur mak saya tu, saya rasa kalau aku pergi dulu, orang ambil aku, apa jadi dekat anak aku. So datanglah semua anxiety, kita dah jadi macam ni, hormon kortisol tinggi. Dengan badan macam ni, dengan penyakit macam ni, salah satunya hormon kortisol, perempuan ni hormon kortisol dia akan tinggi. So dia akan jadi fikiran negatif, fikir benda-benda yang tak patut, benda sikit pun nak jadi trigger, stres memanjang kan. So tak elok lah sebenarnya. So nak tak nak, saya jumpa juga Cikgu Ziha, dia kata saya nak solve problem saya nak sihat. Saya nak turun kencing manis sebab tengok testimoni dia, orang kencing manis semua boleh turun. Okey,
tu saya cakap, okay jom, kita ada challenge, jom join 30 hari. Dia pun join lah. Dengan tak tahu ilmu, tak tahu apa, tak tahu MOA. Saya tak tahu, memang saya tolak MLM dulu. Saya tak tahu apa, tak tahu apa-apa. Tapi dalam otak saya fikir, saya nak sihat. Mungkin ni boleh bawa saya sihat. Jumpa coach, pergi rumah sosial jumpa coach. Coach pun terang. Dan saya bermula dengan kat Pro 8.0. Kita sekarang dah coming soon to 14.0. Okay. So, saya ikut, saya masuk challenge coach ada cara kita sendiri. Dan saya ni jenis milenial kan, kita menurut. Kita tak sampai. Jadi coach kata, kali saya je sih. Awak kena buat ni, awak kena buat ni, awak kena. Kita pun boleh, dia cheat, kita tak. So bulan tu kita tak cheat. So apa hasil dia dalam masa 25 hari? Berat saya daripada 60 kilo yang macam makcik ni. Satu flat macam ni. Jadi aku. Okey, dalam masa 25 hari juga. Tak sampai 30 hari lagi macam ni. Kecil banding saya daripada 20.3 ni, saya dah jumpa kepala 5.8 balik. Ini berapa tahun daripada anak saya yang umur 2018, saya tak jumpa kepala 5 ni. Dan saya rasa masa tu saya nak nangis. Saya rasa aku berjaya, aku boleh buat, macam mana aku boleh turun. Tapi dengan cara yang betul, dengan pengambilan nutrien yang betul. So, saya sangat-sangat bersyukur saya jumpa dengan Cikgu Ziha, dengan coach dan ikut cara yang betul dan ambil produk yang betul sebenarnya. So kan, orang tak jual kan kita boleh cakap, oh kalau kau buat sendiri pun boleh je turun kau kawan. Ya betul, tapi dia takkan menyelesaikan masalah. Sebab kita diet yang tanpa ilmu, bila kita rasa fresh, kita akan come back balik dengan double, triple craving kita tu. So, nasihat saya, ikutlah apa. Kalau ada program, ikut. Kalau orang kata belajar ilmu, kalau tak tahu sangat pun, cuba orang kata jadi paparazzi, tengok orang buat macam mana kan. InsyaAllah kita pun boleh buat sebenarnya. Kalau kata program yang saya buat ni, orang kata, kau tak lapar ke? Saya pernah tanya coach di hari, kalau saya lapar macam mana? Tak apa, minum air. Coach, kalau saya nak pengsan, tak apa, minum air. Pergi mandi. Dia memang support daripada dua-dua diamond ni memang tinggi sangat untuk dia bantu tim dia sihat dengan bantu orang lain sihat. Dan Alhamdulillah saya berjaya menurunkan kencing manis. Dan sekarang ni saya, kalau dulu 2 pagi 2 malam, sekarang saya kena ambil 2 je. Tak kisah pagi ke malam. Kalau saya rasa malam saya nak makan berat ataupun petang, sebab saya masih konsisten, malam saya takkan makan kecuali kalau ada event ke, jumpa family ke, terpaksa lah kan, tak terpuajar kan. Alhamdulillah kan, kena ikut lah. Dimaafkan. Dah dimaafkan, tapi murnilah sikit. Jadi saya dah 6 bulan ikut program ni. Alhamdulillah, orang kata tak tahu menahu pun, orang tengok result. Orang tengok result, office tengok result, dia orang makan. Saya ni kepala ajak makan. Tapi bila saya buat ni, dia orang kata, kenapa tak makan ke? Tak apa, makan lah. Dia orang depan saya makan macam-macam lah. Mi wonton lah, apa lah, yang chili oil lah apa. Saya pandang minum air je. Tapi bila lepas sebulan, dia orang tengok, dia orang sendiri yang terasa, dia tak pakai hidup je dia. Kan? Tak mandi pun, hidup je. Jadi, kau buat apa Aku ni jual channel ni, aku tak tahu sangat, tapi aku ikut je lah aku cakap. So, 3 orang datang, 5 orang datang. Dia cakap tak apa, share je. Tahu-tahu tengah bulan je dapat. Dia dapat 1,000. Ya, yang boleh bagi duit 1,000. Apa? Aku lah putih. Masa tu tak tahu BBI apa, BMI apa, semua tak tahu. Sebab plan tu nak ambil tahapan ni. Masa tu niat saya fokus saya diri saya nak sihat. Dan saya nak kawan-kawan saya sihat sekali. Dan Alhamdulillah, dia orang masuk channel 30 hari ni, ada yang turun 10 kilo, ada yang inch loss, ada yang daripada sakit lutut dah tak sakit, kolesterol turun, Alhamdulillah. Dan makin bulan ke bulan, ada je orang ikut. Dia tengok, aku nak asal
ada turun, dia dah turun saja. Tu aku ikut air. Jadi daripada mulut ke mulut, lama-lama ada orang kata effort tu tak ada banyak, orang tengok result dan orang ikut. Lama-kelamaan saya jadi obses. Saya tak boleh tengok orang, saya tak boleh tengok orang sakit. Orang cakap sakit lutut je, sakit lutut kan? Saya ni siaplah. Dan saya pernah bawa e-body tu rasa bosan sangat kan. Beg laptop dah berat kan, e-body depan, beg laptop belakang. Wow. Dan naik MRT. Lepas tu saya cabar diri saya, kalau pergi MRT sekarang ni saya tak naik kereta lah. Tangga lah, naik tangga, turun tangga, naik tangga. Betul. Naik, saya naik tangga, turun saya pakai kereta. Cepat sikit sampai. Okay. So, after a few months, saya orang kata dipinang oleh coach ni untuk jadi safety group 13.0 atas kepercayaan dia untuk saya bimbing dan support tim-tim yang barulah. Okey. Dan kalau nak compare diri saya dengan diri dulu dengan sekarang, sekarang saya lebih tenang. Saya dah tak fikir dah benda merepek-repek, benda yang kecil-kecil. Bos marah sikit pun nak terasa kan. Bos marah sikit merajuk. Bukan boleh buat apa pun. Dia tak yang ni, dia happy je kat rumah. Kita balik rumah nak stres, tak payah. Kita stres dengan 5 orang kat rumah tu je. Saya anak 5. Kita stres 5 tu je. Okay? Tapi tu pun dah tak stres, anak gaduh-gaduh lah. Gaduh. Gaduh 5 minit, 2 saat kan apa baik balik kan. Lepas tu kalau tidur tadi saya agree dengan Puan Najis tadi. Kalau dulu kejap-kejap bangun, orang kecil mandi dia kerap pergi buang air. So tidur tu memang takkan tenang lah. Tapi sekarang letak kepala tahu-tahu dah subuh. Benar tak letak kepala dah lepas subuh. Sudah. Okey, baik, macam tu tak boleh buat, tak boleh. Okey, so harapan saya kepada yang baru nak join, baru nak buat, baru nak orang kata nak menuju ke arah sihat ni, jangan putus asa. Follow je apa coach kita ataupun apa yang supporter kita tu minta kita buat. Benda tu takkan orang kata benda tu takkan memudaratkan kita. Apa yang dia orang buat ni, dia orang dah test, dia orang dah buat. So kalau dia orang hidup, kita mesti hidup ni. Semoga semua kawan-kawan yang kita bantulah orang kat luar tu sihat. Kita tak nak ada, saya rasa kalau kita tengok dekat Malaysia ni dah betik paling tinggi dalam negara. So kita cuba kurangkan. Kita nak sihat, kita nak hidup macam orang dulu tengok Tun Dr. Mahathir 100 umur 101 pun hidup lagi kan. So insyaAllah kita pun menuju ke arah itu. Dengan minda yang sihat, badan yang sihat, insyaAllah. Okay.